Ini dia motor yang dapat menyaingi X-Max V3 Moda Sporter S 250. Motor ni menggunakan enjin kapasiti 244cc single cylinder dengan single valve cam and 4 stroke. Untuk power output dia menghasilkan 24.8 horsepower dengan 22.5 Nm of torque. Top speed dia average boleh dapat dalam 160 km per jam. Alright guys, untuk design Moda Sporter S 250 ni kan, dia inspiration daripada Ducati sikit lah. Dia ada elemen sporty and dia maxi scooter. So korang tengok lah elemen sport dia. Bagai fairing tepi, bagai lampu dia kan, korang nampak family sikit kan. Apa yang kurang sikit pasal motor ni kan, dia punya windshield ni korang kena adjust secara manual, tak ada button. So korang kepak lah kalau patah nasib korang. And dia punya signal tepi ni integrated sekali dengan side mirror. Style lah juga. Apa yang special kat motor ni kan, dia pakai USD 4, double disc brake, ABS 2 channel, ada TCS. Motor ni memang premium habis lah dia punya feature ni kan. Motor ni pun lagi murah daripada X-Max. Tengok dia punya suspension belakang belakang pakai dual shock absorber dengan sub tank. Ni preload tau, adjustable. Dia pakai fully digital, tak main jarum, and kunci dia style tau. Kau tengok kunci dia keyless and dia ada kunci extra agak lah. Macam kunci kereta kan. Untuk full tank dia 13 liter, boleh pergi dalam 350 km lah kalau full tank tu lah. Untuk seat compartment dia dalam 10 ke 13 liter, boleh tahan lah, tak besar sangat. Tak helmet macam hujan tu boleh lagi. So kalau korang berminat dengan Moda Sporter S 250 ni, korang boleh tekan pilihan kat bio ataupun korang boleh PM je nombor korang. Nanti kita akan send details, and jangan lupa like, comment, share and follow kita orang untuk video seterusnya. Ciao.